Bismillahirrahmanirrahim. Dah pula ada naik malung 2 ekor. Oh, yang ni kasar ni. Bapak aku pula strike kerapu. Woi. Oh. Pari. Okay, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Abram channel. Okay, aku sekarang dekat Pantai Pek Jabau. Ada game lagi. Berjumlah 25,000. Ranking 150. Agak pendek lah ranking trip kali ni. Tak apa, kita cuba. Mana tahu dia tak bagi yang besar. Aku kali ni aku pakaikan 2 joran. Aku pun try spotland pula. Aku main belah Pek Jabau geng. Mana yang tahu. Ada PVC putih tu. Okay. Depan pun aku tak bawa banyak. Buat 2 model je. 2 model 2 jenis. Udang hidup dengan orang perempuan. Tu je. Kita tengok geng, sama ada hasil atau tidak. Duduk usaha insyaAllah. Masa pun ada lagi dalam 15 minit lebih kurang. Okay geng, korang tunggu lah. Masa mau mula nanti aku on balik kamera. Ciao. Dia sendiri dah tak boleh bawa ikan dia. Panggil orang tolong bawa lah tu. Masa pun hampir tiba. Lebih kurang 1 minit lagi, InsyaAllah. Masing-masing mood standby. Ada lagi lebih kurang 1 minit. Masing-masing dah isi umpan. Semua mood standby lagi. Itu harapan yang kita tunggu-tunggu. Jangan takut gagal. Lawan. Gagal satu keberhasilan untuk kita rubah rambut ke apa segala benda. Okey ya? Mantap. Okay, stay tune. Aku tak beli-beli tak. Aku ya putol dia dah tak lekat dah. Janji beli. Ayam biru tu digondol tikus, tak aku masukkan dalam beg tu. Tak mana-mana. Bau dah. Oh, habis tu Jul. Kan balik pernah mancing malam Yang tu. kau pergi ni lah Imer. Ada 2. Mana ni? Belah kiri punya. Di kiri. Dia hujung sini. Boleh 2-2 pakai ya? Gini macam mana? Kalau belah kiri ngam. Kalau kiri kan. Dia telunjuk dengan ibu jari. Dia gini. Bodoh-bodoh. Ibu jari. Gitu patutnya. Ni am dia lah. Kiri. Ni ampunya ni. Bunyi ni aku ambil. Kan boleh meh belah kiri. Boleh. Terbalik ni. Kau ni. Belah kanan lah ni. Hitam. Nah, tu aja lagi. Apa lah kau ni? Kenapa berdua kat sini? Ini. Mana? Ini. Oh. Ni ibu jari. Oh, Satu lagi dia telunjuk. ini ya. Kau cakap saya kasi satu. Kau tahu. Dah benyai. Aduh. Sebab dia tu dia cakap aku belah kiri punya dah. Dia koyak. Kau tak terkoyak ni. Kau kan koyak bantai sini koyak. Patutlah jahanam tengok berapa pemain satu. Baru belut. Dia boleh kanan kiri ni. Kanan kiri. Tak. Dia yang salah, dia pakai terbalik. Terbalik tu koyak lah tu. Sebetulnya ini. Betul lah tu kanan punya kau beli. Mana Engkau yang pakai salah. Aku yang salah mana kasih betul. Oh, tu 9 dah tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Anyot ah. Anyotnya hebat. Okay, udah hantar. Semoga ada ketuk. Mantap. InsyaAllah. Semua dah hantar. Oh, baru terus pegang terus Sau. Sebelah ada naik sangkut pari tu. Tak tahu naik tidak. Ha? Oh ni, daun baru ni. Pandai David mancing daun baru. First time mancing dapat ikan ni. Pernah mancing dapat. Okay, ada kena pari. Joran siapa? Sipu kita. Air tebu. Dua potong. Awi GTV. Rezeki dia geng. Rajin dia kena. Air tebu. Habis. Mana dah dekat Dah dekat ni. Habis dia sauk semua ni. Semua kumpul mah. Air tebu. Tiga los. Tadi los. Ali dah buka sikit. Tadi los. Kalinya buka sikit. Banyak sikit. Pari dah sampai. Oh, apa ni? Ambil bang, sampai ni bang. Pari. Sud. Kilo main geng. Pari dah naik. Awi GTV. Bang, dia naik lagi bang. Sebaik jodoh aku tak kena. Kasar geng. 10 kilo dia. Okay, korang stay tune lah. Okay, ada strike geng. Oh. Jadilah. Kalau dah makan telan pula. Makan rumah orang pula. Sebelah ada naik malung 2 ekor. Oh, yang ni kasar ni. Malung. Besar malung dia. Apa depan dia tu? Wow, kasar. Oh.
macam. Malung geng. Aku baru dapat gelama sini. Makan mana malam ni? Oh, Anu ah? kulai. Kulai ah, okey. Tak kisahlah jauh sampai ah. Masuk plastik tu bang. Yang kecil tu tepat sikit. Tak lambat betul lah kecil ni. Apa ganggu betul. Orang gigil. Dah ganggu betul. Apa nak tunggu ni? Tengah rakam tu. Habis kita tengah rakam tu. Malung. Mana? Belakang. Eh. Plastik dah. Tak kena timbang dulu cik. Timbang. Dia tak nak timbang lah, berat sangat. Ketuk dulu, ketuk kepala dulu. Sekarang merah kan keluar sirih kan. Dah hilang berat sikit dah. Dibandingkan Tak apa, ni kabur banyak ni. Ni kabur banyak. Kabel banyak tu tak apa. Oh, hidup lagi. Pagi tu. ketuk dia. Ketuk lagi. Ni. Sini batu ni. Ketuk je. Okay. Batu ni masukkan tekak dia. Tak. Ni tu pula ke? Betul lah, dia tak nak lah. Lepaskan balik lah. Tu dia. Nada dia. Wah, kaடு tu பாடு சொல்லலாம். Macam ni. Baru nampak malung dah tak betul cakap ni. Betul dah. Kemana diam? Okey. Kejap je. Oh, sekilo lebih lah. Satu kosong. Okey, sekali satu. Mula. Okey, dia nak ajak aku makan malam ni. Geng. Aku naik gelama, dia naik malung. Kasar juga. Alhamdulillah, rezeki dia. Okay, stay tune lah. Wah! Bapak aku pula strike kerapu. Woi! Dia relate kerapu je. Okay, stay tune lah. Okay, masa dah pukul 12 suku. Ada lebih kurang 45 minit lagi. Aku seekor je lama tadi. Area sini agak sepi lah. Cuma pagi awal tadi ada pari dengan tadi malung 2 ekor. Ikan tepi ni macam mana entah hilang pergi tak tahu. Kita usaha lagi geng. Ada lebih kurang 45 minit InsyaAllah. Okay, korang stay tune lah. Pau. Okay, siren sekejap lagi. Ada lagi 5 minit kot. Jangan aku cepat 5 minit. Agak menyedihkan trip kali ni. Ujung-ujung dapat apa ni? Patut awal-awal jadi. Boleh buat umpan. Tak ada strike kasar. Cuma gelama je seekor tadi. Jiran-jiran semua ada lah. Hebat-hebat. Korang tengok lah. Mana yang diorang dah naikkan tu. Okay, kita jumpa lagi di next video akan datang insyaAllah. Aku mungkin tak ke sana. Tengok ikan hasil-hasil yang peserta dah naikkan. Okay dah. Sampai sini je. Aku pun panas geng hari ni. Panas sangat. Hijau. Semua panas. Panas cuaca, panas hati semua sebab tak naikkan. Tak panas. Okay lah. Aku malah nak cakap banyak. Jumpa. Jumpa lagi kat sim nanti. Satu bulan 2. Saya pun game. Terima kasih dah.
Assalamualaikum.